Nama saya Nizal Biha binti Nikmat. Saya Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara. Sebagai Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara, sebenarnya tanggungjawab untuk menjadi Jabatan Digital sebagai satu agensi yang menerajui transformasi digital kepada sektor awam khususnya dan juga negara amnya. Kami di Jabatan Digital Negara telah membangunkan pelan strategik pendigitalan sektor awam, yang mana kita telah menggariskan beberapa strategik dan juga strategik trust dan juga aktiviti untuk memastikan yang bahawa sektor awam in line with hasrat kerajaan dalam pendidikan negara dan juga daya saing negara. Okey, terima kasih, soalan itu menarik sebenarnya. Sebenarnya AI Award adalah satu penggerak kepada strategik kerajaan digital. Secara objektifnya dengan dua cara, iaitu satu, memupuk budaya kerja digital yang inovatif dan lincah, yang mana kita boleh memastikan yang bahawa pejabat-pejabat awam sentiasa bersedia dengan teknologi dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Yang kedua iaitu kita mempercepatkan lagi penerimaan teknologi termaju seperti AI secara meluas di seluruh jentera kerajaan melalui pemerkasaan pejabat awam itu sendiri. Melalui AI Awards juga kita boleh meningkatkan daya saing negara ke arah pendidikan seluruh kerajaan amnya. Pertama, ia boleh meningkatkan keupayaan digital penjawatan menjadi sekadar daripada sekadar literasi kepada kefasihan digital itu sendiri, tetapi membina sebuah kumpulan bakat dalam teknologi AI, dalam memantapkan lagi aktiviti dan juga memantapkan lagi pelan strategik kita bagi memastikan yang bahawa kerja-kerja seharian tu boleh dilaksanakan dengan sempurna. Bukan sekadar kita memerlukan human resource yang ramai, tetapi menggunakan teknologi ataupun AI sebagai salah satu tools untuk memastikan yang bahawa services ataupun perkhidmatan yang disampaikan oleh rakyat itu adalah lebih mantap dan juga berkualiti lah. Dan yang kedua, ia boleh meningkatkan kecekapan operasi pengautomasian. Mana sekarang ni bila kita menggunakan AI, sebenarnya kita boleh mengautomatkan kerja-kerja seharian kita, tetapi kalau kita lihat dari segi perkhidmatan awam itu sendiri, kita tidak melihat kepada produk, tetapi kita melihat kepada perkhidmatan kita kepada rakyat. Kalau kita menggunakan AI dengan mendapat informasi yang terkini daripada mandat kerajaan, dari segi usaha daripada pihak-pihak syarikat luar, macam mana kita boleh meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kita lebih cekap dan lebih berkualiti, dan kita tidak ketinggalan dari segi keselamatan itu sendirilah dalam memastikan data-data kerajaan tidak terkeluar dan segala protection yang kita perlu buat bagi memastikan data-data itu tidak bocor atau tidak tercicir kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Data sovereignty lah kan? Ya, betul. Okey, sebenarnya AI Jin ni adalah satu enjin yang menjadi yang boleh mencapai visi dalam pendigitalan negara, khususnya dalam berinovasi. Sekarang ni kalau kita lihat kepada digital, memang lebih kita kata kita ada data di sebelahnya dan kita kena innovate using dan nilai data itu sendiri ke arah penyampaian yang lebih baiklah. Inovasi itu penting daripada penjawat itu sendiri untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang prediktif, yang berperibadian, yang beretika. Dan walaupun AI itulah salah satu tools, tapi kita kena terap juga nilai-nilai etika dalam penggunaan tools itu sendiri dalam mencapai hasrat kerajaan atau mencapai perkhidmatan yang lebih terbaik. Second, tadi saya cakap kita tidak lupa juga dari segi keselamatan data kerajaan. Sebab selalunya sekarang kita sering mendengar pendedahan maklumat-maklumat kerajaan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Dekat situ sebenarnya melalui AI juga kita boleh mengetahui kaedah yang macam mana kita boleh protect our data supaya benda itu tidak tersebar atau tidak dibocor atau tidak tiris kepada pihak yang bertanggungjawab. Yang ketiga berkenaan dengan daya saing global. Kita juga telah meningkatkan kita punya kecekapan khususnya sektor awam untuk menarik pelabur-pelabur atau melonjakkan ekonomi negara. Di situ kita telah menggunakan AI. Kita boleh melihat apa sebenarnya
pelabur-pelabur luar yang hendak kepada kita. So kita banyak membangunkan ataupun kita cuba mendapatkan ataupun kita cuba mencari sebenarnya apa peluang-peluang yang kita boleh bagi kepada pelabur supaya kita dapat menarik perhatian pelabur untuk datang ke Malaysia, khususnya dalam bisnes ataupun dari segi meningkatkan ekonomi digital negara sekarang. So kita banyak syarikat-syarikat dah tahu, syarikat tu kebanyakan syarikat digital ni daripada luar negara. So dekat situ kita boleh nak lihatlah peluang-peluang kerjasama untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara ataupun kita boleh meningkatkan bakat-bakat dalaman kita ke arah digital yang lebih mampan lah. Bagi menasikan kita setanding dengan negara-negara luar dalam digitalan khususnya.